korang plan nak kahwin tapi korang pening nak pilih package all in one ataupun nak pilih asing-asing setiap vendor. Video kali ni aku nak bantu korang untuk bakal pengantin, terutama untuk majlis kahwin lah, macam mana korang nak pilih vendor. Bila package all in one ni, dia sangat sesuai lah untuk mereka yang memang sibuk, yang memang sibuk kerja, memang tak ada masa sangat untuk buat preparation kahwin, ataupun kau punya tempat kerja jauh daripada kau punya tempat majlis kahwin. Okay, contoh kau punya tempat kerja lah kat KL, tapi kau punya majlis kahwin dekat Johor ke, dekat Kedah ke, jauh dan susah untuk kau buat preparation perkahwinan. So kau pilih package all in one sebab ni dah kau bayar sekali, kau hanya deal dekat wedding planner, and then wedding planner tu yang settlekan semua. Package all in one ni kebanyakan sesuai untuk majlis bila korang nak buat kat dewan ke, kat event space ke, dia sangat ada. Tapi kalau kat rumah ni jarang-jarang lah ada. Ataupun korang nak booking satu-satu korang nak pilih vendor setiap satu-satu, fotografer lain, mual lain, catering lain, semua lain-lain. Okay, so yang ni dia banyak makan effort. Tapi yang ni korang ada banyak gila pilihan, korang ada flexibility untuk pilih yang terbaik, untuk ikut korang punya test. Okay, contoh kau rasa aku nak fotografer, videografer yang gaya dia macam ni, okay, dan dia boleh hantar gambar cepat. Korang nak yang macam tu. Contoh yang macam all in one ni, dia hantar gambar lambat, 2 bulan baru dapat. Tapi yang ni lagi cepat, okay, lagi cepat dapat gambar. Okay, ataupun catering, okay, kau suka punya pemakanan yang dia sediakan, berapa pack yang dia boleh cover, so kau suka dengan dia punya catering yang macam tu. Ataupun wah, kau memang suka gila lah dia punya makeup ni, okay, gaya makeup ni kau memang tak berkenal lah. Yang package all in one ni, dia punya gaya makeup macam tak berkenal, tapi yang ni kau sangat berkenal dengan yang mual yang kau nak ni. So untuk orang yang macam ni kan, sangat-sangat sesuai kau pilih asing-asing lah. Okay, daripada segi harga all in one dengan pilih asing-asing, ada yang kata lebih kurang sama je harga. Okay, ada juga yang kata yang ni lagi mahal dan yang ni lebih murah. Okay, bergantung pada korang. Korang buatlah pilihan yang terbaik untuk korang punya majlis kahwin. Okay, kalau korang masih lagi mencari fotografer ataupun videografer dengan package rendah RM799, klik link di bio.